39,276 warga asing yang juga diperakukan oleh majikan direkodkan ke dalam sistem pengurusan bersepadu pekerja asing dan bukan pemas tauti negeri Sabah SWIM. Lebih 100 pendatang asing tanpa izin atau parti ditahan dalam operasi dijalankan Jabatan Imigresi Malaysia JIM Sabah. Bukan sahaja memasuki Malaysia secara haram, malah lebih membimbangkan apabila pendatang asing tanpa izin parti ini mula berani membina penempatan haram, terutamanya di Sabah. Umpama darah sebelum ia semakin parah. Pendataan orang-orang asing di Sabah termasuk yang haram, yang tiada dokumen adalah penting untuk kita mengetahui berapa ramai orang asing di Sabah, berapa ramai yang bekerja, berapa ramai yang tidak bekerja, yang tiada dokumen. Ini adalah penting untuk memastikan Sabah dan Kerajaan Pusat dapat menangani, mengurus orang-orang asing yang ada di Sabah supaya negeri kita lebih selamat. Dalam masa yang sama juga memberi manfaat kepada orang-orang asing yang berada di Sabah supaya mereka boleh bekerja secara sah dan boleh pergi ke hospital secara sah, boleh membuka bank akaun secara sah dan anak-anak mereka boleh pergi ke sekolah. Jadi pendataan ini penting juga supaya kita boleh mengetahui bila-bila masa di mana orang-orang asing ini berada dan memastikan keberadaan mereka di Sabah ini adalah sah dan selamat. Kita telah mendapatkan kerjasama dengan baik dari pihak majikan dan juga dari pihak pekerja. Tugas kita ini adalah untuk pendataan.